jadi kebiasaan. Betul tak? Pasal kita pergi layang. Ni nyanyi tengok tak. Tak jadi pula asal. Bodoh semua. Kan mudah. Allahu Akbar. Mudah tak? Mudah. Jadi habis jadi bid'ah. Kerana ikut syaitan. Nah, jangan layang. Kita layang dia jadi gitu. Allahu Akbar. Molek dah semayang zuhur. Syaitan akan mari pula. Apa niat subuh? Kita pun ke aku niat subuh? Pula dah. Jangan layang. Jadi nyakit ramai orang. Nah, siang kita tengok. Siapa tu imam tayat awal, dia tak pergi. Usolli pula dah. Dia tak ikut ulama kata, dia ikut ulama syaitan kata. Nah, syaitan kata gini ni. Semula. Kena molek, nak rokok dah lama dah. Syaitan mari, mu niat mayang maghrib ke niat mandi junub? Ni mari. Nah, mu semayang isya ke mayang raya? Pulak dah. Kena molek niat kemas dah. Syaitan kata niat sebelum takbir sikit boh, dak sah tu. Ni pula lepas takbir baru ada niat. Macam-macam dia kacau kita. Jadi jangan layang. Mari syaitan kata guana-guana pun aku kena dah mu nak kacau aku. Jangan layang. Jadi orang yang penyakit gini benda masalah. Masalahnya dia akan mari zuhur ke asar. Asar ke maghrib. Jadi kalau kita semayang maghrib, syaitan pun kata, kenapa niat semayang asar? Kita jawab, biar semayang maghrib niat asar sekali. Faham tak? Syaitan kata, mazhab mana boh? Faham tak? Kita jawab mazhab baru. Faham? Senang tak ada penyakit. Ni mandi junub daripada kopak pagi sampai pukul 7. Baru kahwin. Baru kahwin, mari duduk rumah bini. Rumah bini. Dah mari duduk rumah bini dulu 3 malam baru kahwin tak? Malang baru orang baru kahwin. Faham dah. Buat air tu seksi dah. Tak kata tidur. Jadi bangun pagi junub lah menatu ni. Jenis was-was. Dia tahu dah. Takkan nak masuk konang pasal dia 3 jam kena mandi junub. Dia tahu dah nyakit. Orang yang was-was ni mandi junub dia tahu dah. Dia bajet dah 3 jam. Dia masuk 3:30 pagi. Ayah tok tua gi pukul 5:30 dak siap lagi natu. Bunyi dalam bilik air. Sahaja aku mandi. Pasal syaitan kaca ni. Bila kita jiru air, syaitan kata air dulu niat semua lambat. Pulak dah. Astagfirullahalazim. Jiru pula sahaja pula dah. Syaitan pula kata air dulu pula, niat pula begini. Tu jadi bodoh duk layang ke syaitan. Akhirnya pukul apa siap? 7:10 baru keluar bilik air, kecup tangan. Dah 4 jam duk dalam bilik air. Ayah tu tua duduk jauh maki menatang punya menatu. Dah 3 jam aku tunggu. Datuk tua junub juga. Jadi semayang ni sah tapi sudah jadi bid'atun khabizatun. Bid'ah yang sangat keji. Meletihkan diri, jatuh maruahnya daripada pandangan masyarakat. Betul tak? Boleh kongsi rahsia bagaimana ustaz dan isteri-isteri hidup aman damai. Bukan seperti dalam cerita P. Ramlee. Dan bila lagi nak tambah sampai jadi 3. Batulah semua benda sebenarnya tidak ada yang mudah, tak ada yang payah. Ada mudah, ada payah. Dulu tak usah kata hal rumah tangga lah, ni masing-masing dalam bank negara. Masa kita dululah 10 tahun dulu, 5 tahun lepas, ada tak kita menghadapi masalah? Ada tak? Ada lah kan? Masing-masing tak? Orang ni masalah gini, masalah ni, kewangan. Masalah tu ada lagi sekarang? Tak ada lah tak? Itu kehidupan kita. Kehidupan kita okey, lepas tu ada masalah. Okey, ada masalah. Betul tak?
Sekarang ni okey tak? Kira ada masalah lain pula.